Benar simpul, semak teliti, songket buatan, indah tenunan. Rukun negara perlu dihayati, bangsa teguh negara aman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif berpaksikan kebenaran pastinya, penjaga masa yang patuh pada putaran masa, seterusnya sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun negara, tunjang keutuhan negara bangsa. Demikian bunyinya tajuk pidato saya hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tunjang ditakrifkan sebagai akar yang lurus ke bawah untuk menguatkan pendirian pokok. Manakala rukun negara pula adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang dibentuk mengambil iktibar dari peristiwa 13 Mei 1969 yang telah menghancurkan ikatan perpaduan dan ketenteraman negara. Ideologi yang dibentuk ini mampu menjadikan Malaysia sebuah negara dengan mengekalkan perpaduan dan keharmonian. Malaysia adalah sebuah negara yang unik. Keunikannya adalah kerana masyarakat yang pelbagai kaum, berbeza nilai hidup sosial, budaya dan kepercayaan. Tetapi mereka dapat hidup di bawah satu bumbung pemerintahan. Kerana itu, Malaysia memerlukan sesuatu yang boleh membentuk persefahaman di kalangan rakyatnya agar dapat hidup harmoni dan aman. Sebagai rakyat yang mengaku menjadi warga negara Malaysia, 5 prinsip rukun negara haruslah dihayati dan dipatuhi agar perpaduan dan keamanan negara dapat dikekalkan. Kepercayaan kepada Tuhan adalah prinsip pertama dalam rukun negara yang perlu diberi perhatian. Bermula dari sesebuah keluarga, setiap rakyat Malaysia perlulah mengukuhkan kepercayaan dalam agama dan menghormati kepercayaan kaum yang lain. Mempercayai dengan teguh bahawa Maha Kuasa melindungi diri kita dan keluarga serta masyarakat dan negara. Kerana itu, setiap individu perlulah memperuntukkan masa bersama keluarga dan melaksanakan kepatuhan dalam agama masing-masing. Kebebasan yang termaktub dalam perlembagaan ini, jika dihargai, dapat menumpukan rasa kehambaan dengan melaksanakan ajaran agama masing-masing. Jika diteliti dan dihayati, kita akan dapat melihat bahawa prinsip pertama ini hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, pihak sekolah mengadakan solat hajat bagi murid yang akan menduduki pemeriksaan. Kesetiaan kepada raja dan negara menerusi demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan adalah sistem yang diamalkan di Malaysia. Merupakan prinsip kedua dalam rukun negara. Kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara Malaysia telah pun termaktub dalam perlembagaan. Manakala raja dan yang di-Pertua Negeri pula adalah ketua bagi sesebuah negeri. Kerana itu, setiap rakyat Malaysia perlulah menumpukan taat setia kepada raja dan negara. Benarlah kata pepatah, raja lambang perpaduan. Rakyat yang taat setia kepada pemimpin dan raja sudah pasti sayang akan negaranya. Dengan itu, mereka akan berusaha untuk memajukan negara mereka. Berasa kasih dan bertanggungjawab menjaga dan mengawasi negara dari sebarang pencerobohan. Sebagaimana yang berlaku di Lahad Datuk Sabah yang mampu ditangkis hasil dari rasa kasih dan tak setia kepada pemimpin dan negara. Keluhuran perlembagaan adalah merupakan prinsip ketiga dalam rukun negara. Ia menekankan setiap individu perlulah mematuhi dan mempertahankan keluhuran dan kemuliaan perlembagaan yang merupakan sumber perundangan tertinggi. Setiap individu yang mengaku menjadi warga negara Malaysia perlulah menghormatinya. Warga negara Malaysia perlu patuh dan hormat pada perlembagaan negara kerana ia sebenarnya bertujuan menjaga hak-hak setiap rakyat Malaysia. Oleh yang demikian, setiap rakyat Malaysia perlulah mempunyai jati diri yang tinggi dan teguh kerana ia mampu memainkan peranan masing-masing.
Rumusannya benar sungguh bagai dikata, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Berat air kerana pembentung, berat manusia kerana muafakat. Adalah pepatah yang sangat sesuai menggambarkan betapa pentingnya permuafakatan berdasarkan kepada ideologi negara. Ia akhirnya dapat membentuk rakyat yang berkualiti, erat serta kukuh perpaduan. Negara sejahtera yang berakar umbikan rukun negara. Kolek sampan menuju muara, anak sembilang di tepi titi. 5 prinsip rukun negara, tunjang sebati, teguh dihayati. Saya Nur Ain Sumayah Zukrina binti Alias mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.